Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang terus menanti akhirnya episod ke-10 menjelma jua, pastinya dalam Nindya 3.0. Dan episod ni saya berdasarkan performance statistik yang telah pun kami dapat. Ada statistik? Ada statistik. Izzuan Makno dibawa kembali untuk episod ni. Terima kasih. Baik. Tadi dah terima kasih kepada anda. Terima kasih kepada Nindya kerana memanggil saya untuk kali yang kedua. Dan kali ini juga ceritanya sangat-sangat menarik. Ya. Dia kalau itu sepatutnya saya waktu tu lah. Kan? Pun partner kawan-kawan. Betul. Yang ni pun partner kawan-kawan juga. Dua pemain yang memiliki reputasi besar dalam bola sepak kita lah. Seorang dua-dua orang ni pernah main pasukan PJ City. Ya. Pernah main Selangor. Pernah. Jadi tanpa membuang masa, saya perkenalkan di hujung sekali, Mahali Jasuli. Sihat ni? Saya Alhamdulillah. Awak menanti tak collab untuk Nindya ni? Saya tunggu bila nak panggil. Jadi memang bagi last kat awak. Sebab apa? Memang last tu sebab kita panggil yang kita tak pernah panggil orang yang tak ada rambut. Jadi kita panggil episod ni kita panggil orang tak ada rambut. Saya siap-siap semua cukur share macam ni. Awak perkenalkan sahabat awak sebelah ni. Kawan baik saya. K Guru Sami. Guru, sihat guru? Ya, sihat bang. Sekarang buat apa? Sekarang buat coaching, akademik, so ada buat business. Business business. Kepada mereka yang ingin melakukan untuk mendapatkan perkhidmatan transportation, anda boleh hubungi Guru Sami, okey? Baik. Sebelum itu, mungkin tertanya-tanya, kita nak ucapkan terima kasih kepada Base TV ya. Ya. Ini kali pertama. Sejuk. Sejuk tempat ni. Mereka pasang aircon banyak ni. Berapa banyak aircon mereka pasang tak tahu. Terima kasih diucapkan kepada Base TV yang berkolaborasi bersama dengan Nindya, bersama dengan Cakap Sukan juga. Jadi kita mulakanlah. Kita nak mulakan serba sedikit tentang Mahali dan juga Guru Sami. Mahali mungkin macam mana boleh terjebak dalam pentas bola sepak ni? Mungkin boleh cerita sikit daripada awal karier awak. Okey, saya pada mulanya lah, saya biasalah untuk orang lain kan yang mana main bola ni, diorang mesti mewakili sekolah. Dan macam saya ni, saya memang start daripada bawah. Sekolah rendah tu saya dah main untuk sekolah. Sekolah mana? Sekolah SK2 Selayang Baru. Okey. Dekat dia. Dekat dia. Ni rumah saya sini. 5 minit sampai. Lepas tu dapat mewakili daerah, dan dia punya starting tu bila dapat mewakili pasukan Selangor lah untuk bawah 12. Dan kat situlah bermulanya karier saya. Terusnya masuk ke main ke sekolah sukan, mewakili Malaysia dan Harimau Muda seterusnya lah. Batch awak bawah 12 tu? Tu sebab tu saya bawa dia ke sini. Ya ke? Bukan saya saja saya bawa. Dia satu-satunya yang kawan saya yang main sama-sama bawah 12 Selangor sampai Malaysia. Jadi memang kalau mana-mana saya ni kan, kalau orang tanya pasal guru, saya kata dia sama-sama dengan saya bawah 12 Selangor. Tapi bukan satu sekolah. Bukan satu sekolah. Dulu waktu datang Selangor bawah 12 tu, dia nangis. Awal dia buat dia. Saya memang lama saya simpan cerita ni. Dia nangis tak apa, masa awak akan tiba, guru akan buka pula cerita awak ni. Awak tunggu. Okey, boleh tanya dia. Guru, okey, kalau Mahali start daripada Selayang, guru ni kalau kita ingat S. Kunalan, Kristi Jayasilan, lepas tu K. Ruben, tu semua semenyih punya produk, dan salah seorangnya adalah Guru Sami. Ya bang. Guru boleh cerita sikit background? Saya macam Mali beritahu lah, macam saya pun start daripada karier daripada sekolah rendah. So sekolah Tamil Rincing lah. Tamil Rincing Tamil Rincing. So saya start macam zone, lepas tu daerah, lepas tu masuk Selangor lah. So macam Mali beritahu tadi. So saya seorang saja masa tu, dalam bawah 12 India seorang saja. Saya datang daripada sana, masuk dengan first time saya dengan tim lah. So masa tu saya nak communicate dengan Mali semua, saya macam nervous lah, takut-takut. Ada pasal tu saya macam rindu rumah. Rindu rumah. Nangis. So saya start daripada sana lah career saya. Lepas tu masuk Bukit Jalil semua lah. Okey, kadang-kadang pemain-pemain bola sepak ni kadang-kadang kebanyakan ada yang bermula bukan dengan sukan bola sepak. So you all dua macam mana? Mula memang daripada awal bola sepak, atau sebelum tu sukan lain beralih kepada bola sepak?
So, macam saya memang first bola, tapi kalau rendah tu adalah main sukan-sukan lain, tapi saya punya priority yang memang saya nak memang bola je lah. Dan kat situ memang saya teruskan je lah. Sebenarnya dulu pun tak tahu pun kalau kita main bola ni dia ada peringkat-peringkat dia. Main je lah. Main je. Lepas tu tak tahu lah, lepas dah main sekolah ada daerah, lepas dah main daerah negeri. Ada negeri pula. Jadi kat situ dia makin lama makin orang kata berkembang. Excited lah. Nak tahu ke mana lepas ni macam tu. Guru, tak tahulah, ini mungkin takdir lah. You masuk bawah 12 dengan Mahali, and then call up Malaysia pun dengan Datuk K. Raja Gopal, you satu team. Okay. So how do you see bagaimana relationship you dengan Mahali? Kalau ikutkan relationship saya dengan Mali, memang lama lah kita dua orang. Saya kenal Mali kan. Saya pun kalau pergi mana-mana pun saya cerita pasal Mali lah. So sebab saya nampak sekarang you baik dia tak berapa lah. Nampak. So macam saya panggil dia, saya tak panggil Mali, saya panggil Gemuk. Saya selalu panggil dia Gemuk. Dia seorang je panggil saya. So mana saya dalam padang pun, saya kalau marah dia tak marah balik. So, saya je marah dia tak marah. Dia cakap okey guru. Macam tu lah kita punya relationship. So dia tak merajuk dengan saya. Kalau apa-apa pun kita macam hands on lah dua-dua. Kalau masa collab dengan Datuk K. Raja Gopal tu, jumpa lagi Mali. Macam mana that moment tu? Boleh ingat tak? Dia macam seronok lah. Macam kalau boleh, macam kalau nak collab ke apa kan, kalau guru ada sekali tu lah, dia macam seronok sebab dia kawan-kawan, dia kawan yang sama kita daripada bawah. Jadi bila sama-sama tu kita main dekat level yang tinggi tu, jadi dia punya perasaan bangga tu, guru, kita dua daripada bawah 12 kan sampai sekarang kita sama-sama. Macam tu lah. Selalu kita akan cakap benda yang sama macam tu. Siapa ajak siapa pergi PJ City? Guru. Lambat tapi ada pause. Tapi saya dengan Mali masuk PJST sama-sama. Lepas PKNS kita masuk PJST dengan Datuk Suban yang ajar. Datuk Suban. Kalau national team sekali duduk satu bilik juga ke macam mana? Tak ada. Tak, Raja Gopal pun tahu dah dia orang macam mana. Tak boleh. Dia mesti kena bilik dengan ni Kunalan. Okay. Balik pada cerita tadi First, how do you see Datuk K. Raja Gopal? Yang saya rasa mostly you punya career is Datuk Raja Gopal. Nak atau tidak, realitinya itu Mahli dan juga guru. Karakter Datuk K. Raja Gopal, ada yang kena marah macam mana yang orang tak tahu sebelum ni, Mahli? Memang sangat tegas lah untuk saya kan. Pada mula-mula yang saya first join Under 19 Malaysia, memang Under 19 yang India tu? Bukan, itu yang Best Syafiq Rahim. Itu Best Syafiq Rahim, yang Harimau Muda, yang first Harimau Muda. Lepas tu memang yelah tengok muka aku saja memang dia macam garang apa. Time nak tegur ke pun memang takut lah. Lepas tu memang kalau dalam padang tu memang dia serius lah. Dia tu memang kalau dia training tu memang kalau dia kata A lah, kita kena follow. Kalau dia cakap benda tu, kalau nak jawab pun memang takut lah. Kalau kita jawab tu memang kena lah, macam tu lah. Guru tahu lah. Saya kalau ikutkan Datuk Raja, masa awal-awal saya umur 16, saya dekat Bukit Jalil, dia call up saya bawah 20 dengan batch Syafiq Rahim lah. First time saya pergi. So saya pun tengok Datuk Raja macam saya depan-depan dia saya tak cakap apa-apa. Macam saya pun macam malu-malu, saya pun macam takut-takut adalah. Cakap belakang-belakang je lah. Dengan member-member adalah sikit-sikit. Lepas tu dalam padang dia punya karakter memang lain lah. Tapi luar padang Datuk Raja okey, dia macam buat lawak, semua ada lah. Tapi kita nak lawak nak buat lawak boleh dengan dia, tak boleh lah. So dia memang ada karakter dia lah. Tapi lepas tu masuk national team semua, baru macam dah lama dengan Datuk Raja, saya pun tahu dia punya karakter, dia punya filosofi, game plan, so semualah. So saya pun ada dapat understanding dengan Datuk Raja banyak lah. Lepas tu saya pun ada follow dengan Datuk Raja pergi Sarawak club. Saya pun ada main. So saya lama lah dengan Datuk Raja. Mungkin Mahali, kalau diimbas kepada AFF, tandukan Safi Salih tu akan diingati sampai bila-bila. Tim tu
malam tu apa terjadi sebenarnya yang of course di bilik persalinan orang tak tahu lah. Bilik persalinan okey. Dia macam bila nak game tu satu perasaan yang memang kita nak buktikan balik yang kita kalah 5-1 tu bukan kita punya kekuatan sebenar macam tu. Dan bila final dekat Bukit Jalil tu kita nak kata okey, ni tempat kita. Okey. Apa nak jadi kali ni memang kita kena balas balik. Itulah yang orang kata semangat kita orang kat dalam dressing room tu bawa ke dalam padang dan memang kita orang semua macam satu hati lah. Memang kita orang betul-betul main untuk negara. Memang kita orang malam tu by hope or by group memang kita nak keluar sebagai pemenang lah macam tu. Dia tak silap first half 0-0 kan. First half Besar kan 0-0 kan. First half 0-0. 3 gol second half tu kan. Ya. So dalam first half tu 0-0 tu kalau boleh ingat imbas balik apa yang Datuk Raja cakap dalam dressing room sebelum keluar. Sebab second half tu memang totally different game. Sehingga kami mendapatkan 3 gol tu. Kalau saya masa tu saya main saya reserve. So Mali yang tahulah apa yang berlaku dalam dressing room tu. Tapi sebelum yang kita masuk padang aura tu lain. Kalau sebab masa kita kalah 5-1 dekat Jakarta. So lepas game kita kalah 5-1, lepas tu kita ada meeting dekat hotel. Next day tu Dato' Suban, Dato' Raja, so dengan player lah. So itu meeting saya tak boleh lupa sampai sekarang. So saya masa tu umur 20. So saya tengok dengan masa tu Amri Ayah ada dalam tim, senior, lepas tu Razban ada senior. So saya still ingat Amri ada nangis. So pasal kita kalah, saya first time saya tengok saya punya mata pun macam dah. Yalah. Dah sebab you baru 12 tahun dah menangis kan. Ini pula mesti menangisnya lah. So emotional apa orang cakap negara kan. So kita tak boleh terima tu 5-1 kita kalah. Lepas dressing room yang saya tengok masa sebelum tu, lepas kita kalah 5-1, saya tengok dengan saya punya member-member semua macam Zakuan, Syafiq, semua dah lain. The next game tu saya tengok dengan dia orang masuk padang semua. Saya betul-betul harimau. Semua betul-betul dah jadi harimau. Semua betul-betul jadi harimau. Ini jangan main-main. Ini harimau semenit jangan main-main. So saya ingat kita menang SEA Games sebelum tu. Tapi tak sama tak sama yang kita menang AFF tu. Saya tengok betul saya respect saya punya member. Mali saya punya kawan. Sebelum tu saya macam ada main-main, tapi lepas menang AFF saya respect dia. So itu sebab saya tengok dia main first 11, saya pun rasa bangga lah. Mali dah lama main. Masa saya reserve dekat bench, so saya tengok Mali, saya cakap betul-betul ini semua lain lah. Bukan Mali yang dulu ni. Ini Mali saya tengok lain. Makan apa saya pun tak tahu. Ada ubat ke, lain ubat dia makan ke, saya tak tahu. Betul-betul dia punya crossing dia main. Sebelum tu sebelum tu Mali main defend. Saya tengok AFF dia main atas. So dia punya crossing, dia punya up and down tu, pergi overlap, datang balik, saya memang respect lah masa tu semua player. Tu team tu best lah. The best team lah sir. Betul. Daripada bawah sampai atas. Betul. Keeper, defend, tengah, striker, complete. Apa lagi Wan? Ada yang ni sebab kita ada beberapa segmen. Okey, saya satu tadi saya teringat. Second leg kita pergi ke Indonesia. Tak habis game pasal Indonesia ni. Okey. Abang pergi final tu tak? Kan, abang pergi kan? Saya pergi. Saya ada cerita tu. So abang ada side penonton yang berdepan dalam stadium Gelora Bung Karno tu, macam mana dia punya feeling dia. Okey. Player punya feeling waktu tu untuk lawan Indon second leg di Bung Karno. Okay, kita dah menang dah first 3-0. Untuk pergi kali kedua tu, perasaan tu bercampur bau lah. Sebab kita masih lagi teringat yang first game kita kalah 5-1. Tapi berbekalkan yang 3-0 tu, memang ada confident lah kat situ. Lepas tu bila kita fikir balik, macam okay, kalau kita dapat 1 gol memang dah difficult lah untuk Indonesia nak comeback. Sebab kita akan ada away goal punya rules. So memang yelah, day by day tu memang kadang-kadang confident ni apa semua. Tapi bila time hari nak main tu, dia datang balik macam dah masuk stadium yang sama. Betul. Memang dia punya vibe lain. Sebab yang tu final. Yang first game tu grouping. Betul kan. Jadi kadang-kadang macam janganlah kalau kalah balik ni, kalah balik 5-1 ni tak guna dah kita yang menang 3-0 tu kan. Betul. So, jadi memang tu perasaan tu memang terus terang lah, memang ada rasa
orang kata takut, gairah apa yang orang kata macam takut lah. You sempat naik barakuda? Ada. Dapat. Okey, cerita di Jakarta. Saya dapat panggilan untuk ke Jakarta dalam tempoh 24 jam. Saya berada di Bandung masa tu. Saya kena ambil flight balik ke Malaysia. Saya dengan sahabat saya Ismadi Manap terbang ke Jakarta. Perang psikologi masa tu, semua penyampai berita, host TV, mereka semua pakai jersey. Ya. Ya betul. Okey, ingat So ditakdirkan pula saya duduk di hotel yang umpama macam ni lah. Hotel Concode di Shah Alam. Semua orang daripada Selangor ni duduk situ. Persatuan Bola Sepak ni, Selangor, Langat, apa semua duduk situ. Hotel saya dapat, semua seluruh Indonesia duduk situ. Bayangkan. So bila nak pergi, Ismadi pakai baju hitam, saya pakai baju hitam, kan? Jalan terus. Bila gol pun tak celebrate tau. Yang Safi score, tepuk ni aja. Sampai habis masuk press conference. Masa tu saya kena ucap terima kasih kepada sahabat saya, Bambang Pamungkas. Sebelum press conference tu, Bambang datang. Dia kata, Fizal, kamu terus saja pulang ya, tak bisa tinggal di sini. Dia cakap, kenapa bang? Nanti mau ada rusuhan ya. Reporter dia baling kerusi dekat press conference tu. Ya. Masa tu Datuk Subahan, Datuk Gajah Gopal bawa lari duduk bawah dekat dressing room yang tempat tu. Duduk, lepas tu balik. Dahsyatnya tak dahsyat masa tu. Kita orang pun tak tahu yang pasal press conference punya bilik. Betul. Itu realnya, real story. Okey. Selepas Selangor, perpisahan itu ada berlaku membabitkan kedua-duanya? Ada. Masa bila? So saya 2013 saya masih lagi Selangor dengan guru, dan 2014 saya dah join GDT. Yang tu terpisah lama sikit. Tak ajak dia? Tak ajak dia? Macam mana nak ajak guru dia? Ada macam ni, ada perpisahan terasing. So GDT lah. Masa tu awak maintain dia? Saya maintain Selangor. Pernah jadi kapten kan? Pernah. So pada yang tak tahu, Guru Sami pernah jadi kapten Selangor tau. Jangan tak tahu. Saya tak tahu. Saya tahu. Sebab masa tu saya rasa Guru antara, kalau diletakkan Vinod dengan Guru ni, Selangor selamat di bahagian defensive midfielder lah. Kan? Jantung yang ada 14 jantung kan. Tambah Kunalin lagi seorang. Masa tu best, solid. Okey. Momen mungkin kecederaan adalah elemen yang selalu terjadi. Guru pernah berehat panjang, Mahli pernah berehat panjang. Ya, saya pernah banyak kali pernah injured. Saya kena ACL 3 kali. So Selangor first time. Saya Selangor 4 tahun, tapi saya ACL 2 kali lah saya buat sana. 2012, 2014 saya buat operation. Itu boleh katakan big gap lah dalam bola sepak. 6 bulan 7 bulan lah tak main game. So kita buat recovery macam tu lah. Itu yang saya, lepas tu saya, yang third ACL saya kena dekat Sarawak. So dalam 2012, 14, 16. So career dalam 6 tahun tu saya main bola 3 tahun je. So 15 main kan? 15 main champion. Selangor champion Malaysia Cup kan. Itu so itu yang mungkin saya masa tu mungkin keras kot saya main. So saya memang keras. Bukan mungkin. Dan bukan mungkin dulu bro. Dia agresif. You pun pernah dapat kad merah. Tak ada. Dalam career saya tak pernah kena kad merah. Kad kuning ada. Tapi you punya tackle makan orang pun. Mali pernah ACL? Saya tak pernah ACL. Tak pernah. Minta simpang lah. Jangan. Saya seram kalau orang tanya. Sebab ramai pemain-pemain ni yang kena ACL ni adalah tempoh fasa yang cukup kritikal. Kalau boleh nak elak daripada ACL ni. Okey, kita nak break seketika. Banyak je kita akan cerita pasal bola sepak Malaysia ni ujung-ujung. Memandangkan time ni time World Cup. Kita akan slate sikit World Cup. Okey. Untuk makluman sebelum kita break, majlis perkahwinan Mahli Jasuli dan pasangannya, saya jadi MC. Ya, saya dah sebut tadi. Saya nak sambung tadi. Tak, betul. Saya rasa pemain bola ni yang banyak saya jadi MC, tapi Mahli lah. Mahli antara yang paling best sekali di Concode. Level Concode macam tu. Gadis pilihan dia, wife dia orang Sabah. Menarik. Okey, baik. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini dalam Ninja 3.0 eksklusif dibawakan oleh Base TV. Pastinya anda dinasihatkan untuk menghubungi Base TV di nombor yang tertera di bawah untuk booking studio dia baik, sangat baik. Okey, kita berehat seketika, kembali selepas ini.
Selamat kembali di Ninja 3.0. Anda bersama saya Izwan Wan dan juga Hafizah Ahmad, dan bersama dengan dua orang tetamu di studio, Mahali Jasudi dan juga K. Guru Sami. Kita sudah pun bercerita tentang liga ataupun bukan liga, latar belakang mereka dan juga bersama dengan skuad kebangsaan. Jadi kita nak ke segmen yang kedua, yang mana kita akan ke internasional. EPL pasukan. EPL. Guru. Right. EPL, saya first time saya punya team support EPL in Manchester United. Tapi first game saya main dengan Manchester United lah kalau ikutkan EPL punya team. Betul. Kita main masa tu saya sebelum kita nak lawan Manchester United, saya ada mimpi lawan Manchester United. Ini memang tak ada orang tahu, Gunalan saja tahu. Jadi P. Gunalan? Bukan Gunalan yang S. Gunalan. S. Gunalan dia tahu. Saya pernah cerita dengan dia. Tapi boleh katakan dream come true lah. Okay. Lepas tu Mimpi apa? mimpi main dengan Manchester United. Tapi saya pakai Manchester United punya jersey masa tu. Dalam mimpi. Itu dalam mimpi. Itu mimpi. Okey. Lepas tu betul-betul juga ada juga buat friendly match Malaysia sama Manchester United. So memang masa tu saya masuk umur 16, 15, semua saya tengok game, saya ambil analyse lah. Saya tengok Paul Scholes, Ronaldo, Rooney, Michael Carrick. So masa tu diorang punya cara main kan. So saya macam main dengan diorang. So memang tak boleh tidur lah tu. Malam tu tak boleh tidur. Tak cukup respon lah malam. Tapi kita lawan memang sungguh-sungguh lah. Lawan memang tak boleh lupa lah orang cakap. Sebab tapi masa tu kita miss Ronaldo lah. Okay. Yang tahun tu Ronaldo tak ada dalam Manchester United. Real Madrid. So you MU lah. Saya Manchester United supporter. Liverpool. Saya kan selalu main dengan dia apa semua. Tapi untuk kelab EPL saya tak sama dengan dia. Yang ni kita orang gaduh. Saya Liverpool. Kita habiskan cepat pun. Aduh. Manchester Ramai MU kat sini rupanya. Okey. Pernah beraksi bersama dengan Malaysia, pernah lawan Barcelona Betul. kan? Mungkin boleh share momen masa tu. Saya ingat lah, saya nak raya kan. Itu bukan nak raya, hari raya. Bukan nak raya, hari raya. Neymar datang pakai Messi datang pakai slipper. Mungkin di Stadium Shah Alam, ingat lagi memori tu? Ya, ada of course. Sebab saya ada tackle Neymar masa tu. Memang tu. Mana boleh lupa kan? Mana boleh lupa. Kalau tengok TV ini sudah tackle lah. Semuanya sudah tackle dia lah. Dia tackle ni mah yang dia kena ayam dengan Iniesta tu tak kita. Sebab saya memang tak boleh ambil bola dengan dia. Dia main kaku lah. Kita sebab Dato' Raja masa tu sebelum main game, saya ingat lagi Dato' Raja, sebab Barcelona ada buat 3 friendly sebelum tu. Dekat Santos saya rasa dia orang menang 7-1, 7-0. Lepas tu ada lawan satu tim dengan Europe, dia orang menang 7 juga. Lepas tu lawan Thailand 7-1 ke 7-0, 8-0 tak tahu, macam tu skor. So last game dia orang lawan Malaysia. Semua macam ingat Malaysia boleh kenal lah 10 macam tu lah. So kita orang pun tengok muka-muka juga boleh. Saya tengok Syafiq Rahim, okey. Syafiq masa tu memang dia harap saya lah, guru kasih tolong lah. So kita punya kerja boleh lah. Saya cakap Syafiq, lari tu saya boleh lah. So itu biasa sudah. Tapi kita buat terbaik macam tu lah. So Guna ada, Mali ada. So memang saya tengok okey lah, tak apalah. Sebab ini masa tu Spain menang World Cup 2010. So lepas tu Europe dia orang menang. So best tu dia orang boleh bersama dengan Iniesta, Xavi, semua ada. Saya punya macam idola lah. Semua idola saya. Kiri kanan semua. Saya nak tengok siapa ni, Alves ke. Momen kamu tengok dia. So saya memang saya bawa Neymar lagi, Fabregas dulu dia midfield tapi main Barcelona dia main striker. So saya tengok semua kita menyuruh. Tapi semangat tu tak lepas sebab kita main untuk negara pun. Kita tak boleh bagi chance untuk dia orang. So betul-betul kita buat defending lah masa tu. Defending tapi counter attack ada juga jadi. Satu counter attack kita buat Ambri Ayah score. Okey, Madi main first 11 kan? Main first 11. So bila berdepan dengan player-player yang bertaraf dunia, yang memang dah pernah menang Piala Dunia, pernah menang Piala Eropah, apa yang anda rasakan, yang awak rasakan waktu dalam padang tu? Senang ke susah lawan dia orang ni? Dia punya feel dia macam manalah nak susah saya nak menjelaskan dia. Tapi apa yang awak rasa ketika berada dalam keadaan tu? Okey, macam sebelum yang lawan Barcelona tu kan banyak kita akan lawan kelab EPL. So ni first time kita akan lawan tim Barcelona lah, macam tu.
Walaupun saya sebenarnya fan Real Madrid, Okey. tapi kalau orang Barcelona tu memang selalu kalau nak Barcelona kalah lah. Tapi untuk game malam tu satu perasaan yang lain lah. Orang kata untuk lawan tim Barcelona tu memang dia boleh dikatakan world champion lah, tim tu kan. So yang first saya ingat lagi time tu Neymar baru sign dengan Barcelona. Lepas tu saya pula time tu main right back. Saya dah terbayang lah ni, Neymar pula main belah situ. So kalau first game dia confirm lah dia nak tunjuk semua saya. Kata apa nak jadi ni, saya kata tak kisahlah kalau dia beat ke dia tak dapat beat ke, dua-dua tu moment untuk saya lah. Ya. Yang mana saya rasa saya boleh cerita anak-anak saya ke kan, kalaupun saya jaga dia ke, macam dia kata dia tackle lah, saya lebih kepada dia banyak beat saya. Dia banyak So memang orang kata all the way. lah, dia world class lah, dia oleh lah, apa semua dia buat. Tapi you tackle lah. Sebab dia bermali, saya tak boleh terima. Itu kawan pasal. Dia lepas mali you tengok. Saya tu dah backup dia mali. Saya sebelah belakang dia. You makan saja mali saya dah. Dia tijab punya semua dia buat. Pada anda yang baru saja bersama kami, persahabatan di antara Mahali dan juga guru bermula seawal usia 12 tahun. Okey. Tadi kalau yang terlepas, guru pernah menangis. Bila first call up Selangor bawah 12, dia nak balik, dia menangis. Mahli dah tukang bujuk dia. Mahli dan hubungan mereka kekal hingga kini lah. Okey. Bila bicara tentang momen tu sangat-sangat luar biasa, kerana masa tu kita mempunyai skuad yang sangat mantap lah, sangat mantap. Pemain-pemain pun memang the best squad lah. Okey. Tapi di sebalik ni ada 3 jurulatih yang saya rasa terlibat secara langsung dengan karier korang. Datuk K. Raja Gopal, Datuk Ong Kim Sui, Mendiang Ko Satya. Sempat kan 3 kan? Saya tak pernah. Saya tak sempat. Satya tak sempat. Dengan mendiam tak sempat. Tapi dua ni saya rasa main peranan yang sangat besar dalam karier. Karakter Datuk Ong Kim Sui, karakter berbeza sedikit dengan Datuk K. Raja Gopal. So macam kalau Datuk Ong ni kita boleh lagi nak boleh argue ke? Boleh. Boleh bersembang lah. Boleh bersembang, boleh bercerita lagi. Boleh cerita, lepas tu boleh nak orang kata nak boleh share bincang pendapat. Orang kata macam tu. Kalau Ko Raja ni dia kata kita angguk je. Kalau Ko Ong ni kadang-kadang dia akan tanya, okey macam ni kau rasa apa yang sesuai nak buat ke apa ke, macam dia pun ada dia punya ni. Lepas tu dia lebih kepada dia membuka ruang bicara lah, ruang perbincangan. Ruang perbincangan, dan kita pun akan bagi pendapat kita. So dia pun bagi pendapatnya, dan kita sama-sama kerja lah untuk dekat dalam padang. Guru bawah 12, lepas tu bawah 15 main sekali juga. Sekali 15, 18 semua sekali. Semua sekali. Sampai Selangor Sekolah sukan KJL, lepas tu Selangor. So dekat sekolah sukan KJL satu dom. Satu bilik saya. Satu bilik. Dia sebelah lokal saya. Dia tak menyampah tu. Yang Mali okey. Mali okey, Tak ada boring. Bagi kita kalau family masing-masing macam mana? Very close lah. Close. Ada juga. Kalau kita keluar tengok, dia pun ni rare. Dia sama macam apa tau? Kenny Parash dengan Hafizul. Tu pun sama dia lah, macam-macam dia daripada sekolah rendah, kawan daripada sekolah rendah sama. Okey. 5 perkara anda describe tentang Guru Sami. 5 perkara yang orang tak tahu lah. Dia punya gelak tu memang gelak jahat lah. Aduh, guru, sebut salah nak cerita. Tak apa. Tak amal kita je ni. Kita cerita sini habis kalau publish ni satu Malaysia tahu. Tak, kita cerita habis sini je. Untuk malam ni sini je tahu. 5 okey. Satu, dia best friend. Yang kedua, orang kata dia ni macam captain lah untuk saya. So once captain, kalau dia beritahu apa-apa arahan, so kita dengar yang terima lah macam tu. So yang ketiga, apa lah ni guru, dia ni makanan kegemaran dia apa tahu? Dia kari saja. Kari je. Aku Jalil pun hari-hari cari kari. 3. Lepas tu yang keempat, dia kuat sembahyang. yang tengok lah. Saya selalu kacau dia cakap, sembahyang apa? Minta nombor ke? Cerita lah tu dekat Bukit Jalil ada hantu kacau. Saya ada sembahyang lepas tu. Sama bilik kan. Nombor 5? Nombor 5, dia ni apa kata, penyayang lah.
Tengok tahu dia cakap pun elok. 5 cerita tentang Mahali Jocelyn. You jangan kasih chance lah. You lebih 5 lah. Kita tak bagi Kasih 6 pun tak apa lah, You Abang. nak ambil berapa? Tapi Mali tak ada naughty boy. Kalau first of all saya nak bagi tahu lah, dia tak buat benda-benda macam ni belakang apa-apa kata lah. Dia memang orang baik saya tengok. Tidur awal. Sembayang betul-betul 5 kali dia sembayang. Saya ada ikut juga tengok dia. Oh okey, Mali ni orang baik. Tak ada ponteng. Okey. So itu yang saya suka Mali daripada kecil. Saya tengok memang sama lah. Daripada umur 12 saya tengok sampai sekarang, dia punya disiplin tu memang saya respect lah. Lepas second, saya dalam game, kalau dia kawan baik juga. Kalau saya marah dia boleh marah balik. Tapi dia tak marah. Dia memang dengar. So itu dia punya macam humble lah. Dia punya ni. So kalau third, dekat sekolah, dia macam terlalu baik jugalah Mali ni. Saya tak pernah tengok macam apa-apa kelakar. Jangan cover-cover sangat lah. Tak ada apa-apa cover. Memang saya tak cover. Saya kejut dia bangun tidur. Lalu training, guru bangun lah dia. Itu adalah dengan Mali. Tapi special lah you orang. Betul, kalau I tak jemput tapi untuk makluman you guru I cakap dengan you nak jemput masuk podcast kan. Ya dia. Saya dah abang dah ni lah. Dia Kristi, abang Nadil lah. So Hain bila nak episod lah ni, mesej dekat Mali, siapa abang nak panggil straight Guru Sami. tak membuang masa. Guru Sami bang. Guru je. Oh, nampak dia punya jaga guru lah. Betul lah. Bonding dia orang tu, dia punya keakraban tu betul lah. Okay. Itu baru 3 dah. Ada habis. Itu je. Dia birthday dia ingat? Birthday dia berapa? Birthday dia berapa ingat? Birthday tak. Tak ingat? Dia tak ingat saya punya birthday. Saya ingat dia Tapi punya birthday. sebab saya punya senang lagi. Saya biasa cakap. Saya tahu ingat saya birthday tahu. dia. Sebab apa? Sebab Sebab dia apa? selalu cakap birthday dia, saya punya birthday tahu sama dengan Siti Nurhaliza. Oh, 11-1. 11-1. So itu yang Mali boleh ingat. Bukan dia ingat saya, dia ingat pasal Itulah yang dia beritahu. Saya birthday saya special tau Mali. Saya dengan Siti Nurhaliza sama tau. Itulah dia bangga. Oh, dahsyat wah. Suruh nyanyi lah, tak boleh ya. Tak boleh lah. Ada nak tanya apa Iwan sebelum kita break untuk kita pergi lebih deep ni. Okey. JC ni sangat penting. Ada setengah mengatakan bahawa JC tu ada ong lah, main daripada dulu kan. You start dengan nombor berapa? 10. Daripada dulu 10. Masa sekolah saya pakai 10. Semua lepas tu saya masuk Harimau saya pakai 7. 7. Lepas tu masuk national saya pakai 15 tu saya tak pilih, tapi memang itu je dapat lah sebab semua senior legend ada. So saya ambil lah 15. Yang paling you selesa, you tak kisah? 10. Mali? Saya daripada sekolah rendah macam nombor tukar-tukar. Kadang-kadang sekolah rendah pakai 6 tu, bila masuk ke Jalil tu 8, 9, macam tu 13. Tapi start yang AFL tu, yang saya dapat nombor 18 tu, start situ saya rasa macam nombor Itulah dia. Ni lah nombor saya lah. Lepas ni saya cakap start pada tu saya 18. Okay. Dah jadi 18 jadi nombor favourite lepas tu. Okey. Kita dah jangan terkejut. Saya program ni dia kalau diingat dia sampai walaupun topik ni dia akan berubah macam tu. Nak tanya apa tiba-tiba dia demai. Starting position dalam kira Midfield. tak pernah ubah. You Tak punya pernah tu ubah. memang sampai sekarang. Mana pernah daripada starting keeper tiba-tiba ending striker tak pernah. Saya sekolah rendah striker. Lepas tu pergi Memang tak ada saya striker pun. Tapi okey bang, jadi sekarang dia main striker. dah penghujung kira striker balik. Betul. Kadang-kadang kita tengok I buat live pun kadang-kadang tengok dia masuk kan. Oh, seronok lah. Dia Mali boleh skor. Saya pun kadang-kadang masa PJ City, saya tengah kalah ke apa, saya suruh dia naik atas. Jangan turun. Pergi Mali skor. Saya betul-betul marah dia. Dia tanduk bahaya. Bahaya. Lepas tu dia punya body, dia langgar, dia masuk import pun jatuh. Betul. Dia punya crossing pun baik. Tu yang saya suka dengan Mali lah. Lepas umur 22 dia dah ubah dah dia punya game. Dia nak pergi attacking. Main defend tak mau. Dia cakap defend malas guru. Siapa mau defend? You jagalah. Dalam padang ni memang saya selalu kalau dalam padang setiap kali game, bro, kalau saya pergi you cover dulu. Setiap kali game bang, itu memang tak pernah miss. Betul. Dia memang dah tahu dah itu. Okay Mali, you pergi saja, saya ada belakang. Sebab kita tahu saya punya kemampuan, saya boleh lari, saya boleh defend. Tapi saya tahu saya punya kawan, saya dah lama main dengan Mali. Saya tahu dia punya keinginan dia nak score. Pergi score. Saya kalau you score, saya defend. Senang.
Kita nak menang. Kita nak menang. Itu yang motivation lah. Mungkin Mahli tahu best friend dia siapa dalam, kalau bukan awak, selain daripada awak, siapa best friend dalam national team? Guru Ha. Eskunalan. Eskunalan. Awak guru dia? Dia dengan Muslim, lepas tu Fadli Syaz ada lah. Saya tengok selalu dia dengan Fadli Syaz atau Apek. Tapi best lah. Tapi ada banyak cerita you simpan kan. You cuba untuk jaga dia punya ni, kesian sama dia kan. Okay. Saya yang simpan. Mali yang simpan. Saya rasa saya tak ada simpan. Kalau saya cerita ni bang, aduh jangan. Dia datang satu lagi soalan. Sebab dia kita dah segmen international. Tim pilihan Piala Dunia. Saya Portugal. Guru? Brazil. Brazil. Brazil, Portugal. So Tapi daripada dulu Brazil ke memang saya memang Brazil, memang tapi Brazil. saya tahun ni nak Argentina kena menang lagi lah kalau boleh. sebab Sebab saya tengok dia punya pattern play, lepas tu dia punya yang 2010 dia orang keluar quarter, lepas tu Copa dia orang menang 12, 14 masuk final, masuk Copa balik 2016 kalah, 18 dia second round dengan France dia orang kalah tapi France champion. So awak ambil sekarang first, kita ambil 3 tim Argentina. sebab Argentina. play safe lah. Ha. Nanti kalau keluar satu tim, ada satu tim lagi. Hidup ni pilihan tau. Kita kena standby. Okay, Saya Argentina, France, Spain. Mali? Saya tadi kan Portugal, lepas tu England dengan Netherlands lah. Netherlands. Saya lebih kepada macam tim yang lama tak menang ni, saya macam teringin nak tengok diorang menang. Macam tu. Portugal, Okay. Netherlands, Spain. Okay, saya ambil nombor 3 Saya ambil tim Sorry, saya tukar. Saya tukar. Boleh lagi, boleh dia tarik balik. Jangan ubah. Saya letak Japan lah. Saya nak Japan. Ya. Saya nak Japan. Surprise. Ya. Portugal. Tadi saya tahu Portugal, Netherlands. Japan. Kalau ada upset Japan. Saya ambil nombor 3 Saya punya England, Spain, France. France ni dulu tak apa sangat, tapi bila anak saya kata rambut saya macam Kylian Mbappe, saya kata okey, saya sokong France lah. Confirm lah, bukan lah. Dia tak kena lah tu. Tak ada dah. Macam Mbappe ya? Ada. Tengok guru. Bukan macam Mbappe macam dia. Dari bawah minum kita. Ada ke betul? Jadi lock tu Lock. Okey, sebab apa? Kita record ni bila benda tu terjadi, contoh kata Spain atau macam ni, kita akan mainkan balik. Pilihan tu adalah tepat. So guru betul-betul Argentina Betul. Argentina. Serius? Serius. Boleh tukar lagi ni? Tadi kata sokong Brazil. Sokong tapi tengok game. Nampak. Okey, kekal lah. Okey, baik, kita akan berehat. Selepas ni kita nak imbau balik saingan Liga Malaysia yang mungkin kita dapat sentuh sikit. Selepas ditutup dengan rasminya, dan Mahali pun dikatakan sudah pun sedang bersiap sedia untuk menandatangani kontrak bersama Pasukan Melaka. Ya. Kita beritahu terus. Simpan. Jadi tim-tim lain yang rasa nak ambil Mahali ni, Lupakanlah. boleh lupakan, tapi boleh bincang. Kalau harga tu melepasi Pasukan Melaka, kita boleh bincang. Okey, kita berehat seketika, kembali selepas ni. Okey, kita berada di segmen yang terakhir lah. Ya, Tapi terakhir. kita terakhir ni pun kita mesti tak puas. Dia macam mana kata lah, dia walaupun dah terlepas, dia boleh patah balik. Tak cerita hantu tadi tu. Macam terlepas macam rugi pula tu. Guru cerita lah tu, Kopi Jalil tu. Cerita tu Bang masa tu Bukit Jalil ada bilik lah. Bilik saya dengan Mali sama bilik, tapi saya tak tidur sana. Saya ada tidur bilik atas, ada bilik MIC. Orang kata bilik MIC lah tu, sebab India semua ada. So Okey. So masa tu saya masa tu tak ada orang dekat bilik tu. Saya tidur pukul 11 saya pergi, saya tutup lampu semua, saya dengar cerita kat radio, ada cerita hantu. Saya dengar, lepas saya tidur. Tapi lepas tutup lampu semua, saya tiba-tiba pula something happen, jadilah. Saya pun sudah jadi nervous. So lepas tu saya turun balik, betul-betul saya tidur. Mali tanya saya, "Hey, macam mana guru boleh datang tidur sini?"
Tak pernah, dalam 6 bulan saya tak pernah tidur sana. Tak ada lah Mali, hantu kacau lah ya. Ya kan, lepas tu saya tidur dekat bilik Mali. Lepas tu saya tidur macam atas bawah punya katil lah. Saya tidur, tak boleh juga, macam bulu naik turun. Saya pun macam ada nervous lah. Lepas tu saya cakap Mali tak boleh tidur lah. Lepas tu Amin lah. Monkey. Ya, monkey. Orang panggil dia monkey lah. Saya dengan dia tidur satu bantal lah, macam tidur Satu katil. satu katil. Tiba-tiba macam ada masuk tangan lah dekat sini. Saya lepas tu lawan balik, saya minta tangan kena monkey pula. Tiba-tiba kena dia terkejut. Hei guru. Lepas tu dia pun start sembayang. Lepas tu saya bangun, saya cari hantu. Pergi saya tengok belakang, mana ada kacau tadi. Lepas tu saya pergi sembayang lah masa tu. Itu yang Mali cerita dia tu. Lepas tu yang dia rajin semayang tu. Lepas dia kacau tu. Saya kacau dia balik. You semayang minta nombor ke? Tak adalah Mali. Saya serampak hantu. Saya kena rajin semayang. Tapi saya macam saya kalau seorang-seorang saya berani jugalah. Tapi tiba-tiba saya jadi macam tu. Aduh, tak boleh lah. Tak boleh pernah pergi toilet pun takut. You pernah sampai satu tahap you rindu Mahali? Ada. Maksud dia you tak, Dia masuk JDT, lepas tu lama panjang dah. lain lah, dia tak call you lah. Tak call. Saya message pun dia tak balas. Tapi Lama yang tu. umur sama. Tapi waktu dekat sekolah lain-lain form. Umur sama. Kan? Ya. Berapa? Saya cerita lah ni. Mali. Saya dah masuk sekolah projek tu. Budak-budak lain yang main Selangor semua ada. Okey. Lepas tu guru tak ada. Jadi saya kata, kenapa guru tak masuk sini kan? Lepas tu barulah saya dapat cerita. Dia guru beritahu, Mali, saya sudah bawa beg semua tau. Mau daftar sekolah projek tu dekat Shah Alam, Cik 11. Lepas tu saya kena halau balik lah. Kenapa guru? Sini dia kata sini tak ada peralihan. Oh betul, dia sekolah tamil masuk peralihan tu. Tak sekolah tamil tapi kena masuk peralihan lah. Tak kena apa, BM gagal. BM dia. Kalau BM saya ni dapat A, saya boleh masuk direct. So balik dulu lah. Balik dulu peralihan. So ikutlah, kena ikut peraturan. Itu Tapi kan rindu sama Mak. Rindu lah. Lepas tu saya pergi juga high school Kajang. High school Sana Kajang. pun kena halau juga. Kena halau juga. Semua tak mau terima you. Sana pun dia cakap tak ada peralihan. Di sini BI kalau you you boleh masuk. Sana BI pun saya jadi so tak boleh lah. Sana pun tak boleh, sini pun tak boleh. Itu yang kuat kita punya bonding tu. Jumpa balik kat sekolah Sekam PLA. Bila Tapi saya itu- dah form 4, dia form 3. Itu kalau ikut akademik tu nampak turun lah. Tapi bola sepak okey, so tak ada Semua give up. lulus. Semua lulus. Yang penting No. guru SPM. Ada sijil SPM. Yes. Itu cuba satu lagi cubaan untuk mengaibkan Guru Sami daripada Mahali Jasli. Okey, baik. Kita dah habis lah, Liga Malaysia dah habis. Kalau kita tengok Mahali pun dia masuk di pertengahan untuk Melaka Tapi secara keseluruhannya, kalau statistik mungkin anda dapat saksikan di skrin pada ketika ini, statistik-statistik yang menceritakan bahawa bola sepak Malaysia masih lagi jadi tumpuan, walaupun apa saja perception dan juga persepsi yang diberikan, MFL dan juga pemegang taruh terus berusaha untuk menaikkan liga ke tahap yang terbaik. Mali. Ya, orang masih lagi bercerita pasal bola Malaysia walaupun yalah, kadang-kadang ada je yang kata macam dah tak ada ni ke apa, kadang final tak cukup ke apa. Tapi kalau dekat stadium ke apa, masih lagi orang tengok bola. Lepas tu saya rasa yang selalu tengok bola Malaysia ni, diorang walaupun diorang mungkin tak pergi stadium, tapi diorang masih lagi tengok dekat live dekat TV ke apa semua kan. Sebab bila contoh lah, kalau saya pergi mana-mana pun diorang masih tahu. Saya kata, oh bang, abang main Melaka pun okey lah ni apa semua. Saya fikir diorang masih lagi ada je peminat sebenarnya. Masih lagi meriah sebenarnya bola sepak kita. Buxton dengan 27 jaringan, Safawi dengan 14 ke 13 gol. So Guru, lokal tetap berikan tekanan ataupun challenge kepada import. Kita punya pool player yang still okay. Kalau ikutkan local still okay, sebab kita punya local kalau dapat chance, saya tahu mesti diorang boleh tunjuk. Sebab saya pernah main local 2 tahun PJ City. Tak ada import. Tanpa import kita orang ada main dekat PJ City. So kita masa tu
boleh juga fight dengan JDT dua-dua. Kita ada juga draw sama, masa tu kita lokal. So semangat tu memang ada, tapi peluang kena dapat untuk lokal. Kalau dapat peluang, saya rasa player macam dulu kita kalau dengar last ni Syafiq Sali orang kenal, Syafiq Rahim orang kenal, Mali Jasuli. So still ada nama-nama yang besar-besar kita boleh ingat lah. Tapi macam mungkin dalam lagi 10 tahun 20 tahun kita tak tahu lagi nama mana kita boleh sebut. Mungkin masa tu saya jadi umur 60, orang lagi ingat lah. Ingat. Ingat guru. You tetap orang akan ingat. Okey, dengan kehadiran penonton juga sebanyak seramai 605,000 kehadiran penonton keseluruhan. Mungkin juga dengan kehadiran kemasukan semula di PMM ataupun wakil daripada Brunei, sedikit sebanyak turut memberikan satu kerancakan, satu sesuatu yang lebih berbeza dalam saingan Liga Malaysia kita, Mak Adi. Ya, betul. Memang saya meriah lah orang kata bila ada tim daripada Brunei datang. Sebenarnya saya macam impikan ada tim daripada Singapura pun datang macam tu. Macam dulu kan kita ada Line 12 kan. So setiap kali kalau game pergi sana mesti penuh game. So sama lah macam sekarang ni kan, bila kita pergi kat Brunei, saya dah lama tak pergi Brunei. Betul hari tu game pergi Brunei, meriah lah sana. Diorang masih lagi ingat player-player yang macam dah macam saya apa semua kan. Saya ingat macam diorang tak kenal ke apa kan, tapi still pergi sana kan, diorang panggil nama. Diorang macam kat sini. I suka guru. Yalah, kita dah melalui fasa one part Best U 2010 champion. Lepas tu kita layak ke Piala Asia. Dengan segala tomahan dan juga apa yang berlaku ni, I always said kita move on. Okay, kita nak tengok cerita yang positif. Okay, sampai bila kita nak bercerita tentang busuk pada ketika kita juga ada wangi, guru? Ya, macam saya pun ada juga bagi tahu young player lah yang sekarang yang participate dalam liga, yang akademik saya ada juga jaga akademik. So still parents saya tengok diorang ada juga nak main untuk Malaysia lah play saya. So saya tengok saya bagi tahu diorang kita nak pergi satu tahap. Kalau nak cerita pasal World Cup ke apa, kita kena fight. Kita tak boleh lah macam kita complain sampai bila. So ada satu tahap kita kena langgarkan barrier tu. So sebab dulu ada Harimau Muda. So player muncul daripada sana, ada buat satu program lah. Tapi sekarang kan player-player yang macam banyak akademik sekarang ada dekat Malaysia. Saya tengok banyak akademik. Macam kalau ikutkan dulu, kalau sekarang compare, sekarang banyak lagi. So ada program lah. Tapi kita nak bagi semangat untuk anak-anak kita ni muda. Kita kena bagi semangat yang betul-betul lah, yang kena jaga. Betul. Kena bagi satu level lah. Itu yang boleh macam okey. Yang positifnya lah, macam saya sebenarnya macam jealous sikit lah bila saya tengok budak-budak sekarang ni kan. Diorang macam every week diorang ada tournament, ada liga. Lepas tu macam bawah 13 ke bawah 14 ada liga kebangsaan, ada yang liga KPM. Macam diorang punya perlawanan tu berterusan. Jadi saya kata walaupun lah ada lah isu-isu apa semua, tapi saya rasa untuk underage kita punya akar umbi masih lagi saya rasa di satu tahap yang positif. Nak compare kita dulu, saya umur 14-15 ada kejohanan MSSM je. Betul. Sekarang ni dah ada liga remaja kebangsaan. Jadi diorang punya pendedahan tu banyak. Diorang ada game setiap minggu. Dan jadi itu yang di peringkat kebangsaan. Tapi akademi juga dia ada tournament akademi. Yang akademi yang bawah 12 ke yang kat luar-luar ni lagi lah. Saya rasa You hantar tim copot buat liga? Belum lagi. Ada juga Copot Syafiq Rahim launching baru ni Liga. Sangat baik lah. Cuma kita mengharapkanlah pihak-pihak terbabit saya tak mau mention siapa, pihak-pihak terbabit di kesemua department, you're talking about kementerian, FM, whatever it is, please look into that. Sebab apa, banyak player tetapi dekat mana kita nak plug in player ni tak tahu kan. So beri peluang yang sebaik mungkin lah. Okay, kita ada minit-minit yang terakhir ni, kita santai-santai je sebab dia orang pun jawab dalam keadaan sangat beza tau. Beza. Yang tadi ni Mahali bantai guru bantai Mahali sekarang. Ini serius. Okey, kita santai balik. Mahali sekarang anak berapa? 3 orang. 3 orang Ya. Yang sulung?
Yang sulung 10. Nama? Nama Haider Malik. Nampak. Semua depan. Haider Malik. Lepas tu yang kedua 7 tahun Hairil Mikael. Yang ketiga 6 tahun Haizat Mirza. Hari 3 boy. Sama, saya 4 boy. Okay. Ada lah player. Ha? Ada player. Tak, saya meninggal nanti senang 4 orang boleh angkat. Oh, okay. Guru anak berapa? Saya anak 2. First 10 tahun, nama Saigul Sharan. Okey. Second 7 tahun, Sarwizaran nama dia. Duduk lelaki. Dua-dua lelaki. Main bola. Nama main bola dua-dua. Mali? Saya tak main bola tiga-tiga. Lebih pada belajar. Fui. Dia cerita akademi tu. Ada juga future. Abang tanya adik-beradik dia. Cuba tanya dia adik-beradik. Abang tanya anak dia kan. Cuba tanya adik-beradik dia ada berapa. Dia berapa? Nanti abang letter nanti. Dah dengar? Cerita lah adik-beradik ada berapa orang. 18. 8 satu squad tau. Betul. 8 lah. Betul. You yang nombor Nombor 16. 16. 18 ha? 18. Terkejut lah. Oh, nombor 16. Sulung berapa? Sulung dah 53. Sulung 53. Bongsu? 28. You kenal semua you punya anak buah? Ada kenal. Anak buah berapa? Dia mak- Semua anak Sekarang ni nampak macam rancangan Tapi- keluarga. Tanya anak kenal tak kenal. Okey, tak apa. Kita kekalkan lagi. Kita kekalkan momentum ni. Punca dia mahali. 18 lah. Emak 2. Mak dua. Mak dua. Awak tak cerita mak dua. Awak Ada satu mak tu 16 kan. 12. 12 lah. 12. 12. Mak saya. Kata dia kita orang tak tahu. Kos Raja yang tahu. Kos Raja yang pecahkan rahsia ni. Kos Raja pun. Dia tanya orang lain semua, dia tanya okey. Okay, satu tak payah mention nama player tu Okey. kita main semi-final lawan Thailand di Bangkok. Tahun Okey. Okay. Ada seorang player bawa boot salah. Ingat. Tak ingat Dia pinjam boot siapa tahu? Fisio you nama apa? Apa sih? Siva. 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 Betul tak? Ini cerita betul. Ada tapi besar kau siapa Abang Ziba dah. Saya 13. Saya 13 betul. You cari player saya 13 apa? Dia pergi. Mau cakap tapi kontrol. Dia ini cerita Datuk Kira Jaga Pacitan dia. Fizal, tengok Fizal. Ya. Bawa dua-dua boot kaki kanan. Jadi Siva juga okey. Okey, last lah. Moment yang you tak boleh lupa sebagai player. Moment best, memang tak best, can we share? Sebab sisi Ninja 3.0 ni selalu bagi sisi berbeza yang your fans tak tahu. Macam tadi, siapa tahu you 18 adik-beradik kan? Siapa tak tahu dia apa tadi you cakap best friend you daripada sekolah rendah, daripada kecil. Momen-momen indah dan momen-momen yang tak indah yang boleh you ingat sampai sekarang, Guru. Saya kalau momen yang tak boleh lupa Harimau Muda lah. Harimau Muda punya time tu sebab kita 2 tahun duduk dekat Slovakia. So together. So saya rasa lepas tu yang batch sama lah, macam batch yang kita orang dah sampai national team. So sama, saya rasa tak boleh lupa lah. Masa tu pun kita dekat masa tu Malaysia macam kita tengah menangkap SEA Games, FF SEA Games. So player pun masa tu pergi klub-klub yang besar. So kita memang saya tak boleh lupa lah masa tu. Memang berharga lah time tu. Yang tak best yang sedih. Sedihnya sekarang lah sebab saya tak main. Tak, you sekarang you nak main tak main? Kalau kalau you main Liga A3. Kalau you mau main, saya sekarang promote. Ejen sudah ada. Tak. Saya pernah jadi ejen Mahali. Memang main. Mahali mungkin nak share momen best, momen tak berapa nak best. Momen okey, banyak lah kenangan manis saya. Macam kalau saya ingat balik, banyak momen best saya ni bersama pasukan kebangsaan lah. Betul. Bersama pasukan kebangsaan. Sebab saya naik dengan skuad kebangsaan. Lepas tu dia punya laluan tu liku-liku. Saya dengan guru sama. Dia 2009 menang, 2010 menang, 2011 menang. So kita orang 2 orang saja yang ada 3 ni. 2 je yang dia tak ada Ada dah Asra dengan Muslim. Siapa beli kereta dulu? Mali. Saya Mahali beli kereta dulu. guru beli kemudian. Saya masa tu legend dah motor.
Oh, motor. Dia dengan pengenalannya 2 orang naik motor. First kereta awak apa? Saya Toyota Vios. Oh, plate number ingat lagi? Apa yang abang cari Oh, abang kena cari dulu. Okey. Guru? Saya Sonata Sonata. kereta masa tu. Sonata. Number plate ingat? Ingat ya? Berapa? 1177 1177. Macam-macam. Tanya abang colour apa dia punya colour? Color? gold color. You macam plan-plan. Semua dia semua dia punya rahsia memang Dia dalam tangan letak. dia lah. Tanya guru kenapa beli colour gold? Colour gold lah bagus tau, macam emas tau. Dia tu banyak main bang. Kalau dia kata ini boleh kikis ada emas tau. Dia kata. Different daripada different lah. Boleh nampak saya kalau jalan ke Ipoh pun orang call, guru, tu you ke driver? ada juga player. Saya ada travel daripada Ipoh, ada player call. Itu you punya kereta ke? Tu gold color. Saya satu orang saja gold color dekat Malaysia. Mestilah saya lah tengah jalan ni. Senang nak tahu. Saya nak bagi dia peluang satu awak. Boleh. Mali, kalau ada apa benda yang diucapkan kepada Guru Syami, apa yang awak nak cakap? Apa nak ucap, semoga berjaya lah untuk sekarang ni punya apa yang dia usahakan. Sebab dia banyak dia punya plan dia nak jadi jurulatih akademi, nak buka bisnes. Saya harapkan semoga maju jaya dengan apa jua kejayaan yang dia nak buat selepas ni. Ucapan untuk dia? Saya Mali, sebab kita dah Mali untuk macam tahun depan lah. Dia nak saya stop main Super League sekarang. Saya nak Mali main lagi sampai bila dia boleh main Super League, main je. Tapi jangan retire. Tapi dia boleh kau tim kalau you nak pergi Melaka nanti. Kau share lah. Tak apa. Tapi memang saya dapat offer juga, ada juga tim panggil. Oh, ada? Tapi saya tak mau pergi sebab saya macam cukup lah main bola. Sebab saya kan main macam A3 ni semua okey. Nak kasih developkan young player, nak kasih motivation. Sebab kita ada ilmu-ilmu yang kita belajar, kita kena share lah untuk player-player muda. Nama pun guru. Betul. Nama pun guru. Nama pun guru. Tapi saya nak Mali pergi lagi. Sebab saya rasa Mali Apek yang main best saya lah. Umur saya Mali Apek, dua orang je ada. So main lah lagi. Tapi kadang-kadang I pun ingat macam dia dah tua tau. Sebab sudah lama lah saya kenal dia. You punya best sudah lama saya kenal. Tapi dia punya keinginan dia nak main lagi. Betul. So, Okey, sedar tak sedar kita sampai ke penghujung. Ya. Ini merupakan episod ke-10, episod yang terakhir sebelum Liga Malaysia kembali dibuka. Kami kru penerbitan di India ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat sepanjang 10 episod yang telah pun kami lalui. Kita ada Izatan lah, of course, saya punya mentor. Terima kasih kerana memberikan ruang kepada saya untuk mengisi seat ni. Tapi nampak macam awak ni dah start jadi macam regular. Tapi macam kita akan tapis juga. Sebab ni kali kedua. Kali ketiga baru kita boleh pergi ride. Okey. Seterusnya kepada kru-kru yang terlibat, antaranya Fakri, Izatan dan juga my sister Hafizah Ahmad, yang bertungkus lumus untuk memastikan Nindya 3.0 ni berjalan seperti biasa, seperti lancar, walaupun ada kalanya kami sedikit kelang kabut dari segi pelbagai, tetapi demi merealisasikan program ini menjadi kenyataan, kita bawa ke podcast. Kita juga nak ucapkan terima kasih kepada seorang lagi kru yang bertugas, terlupa pula nama dia, Nadia. Terima kasih banyak Nadia di atas komitmen yang diberikan untuk memastikan Nindya 3.0 ini berjalan seperti biasa. Tidak ketinggalan, saya ucapkan terima kasih kepada kru yang bertugas di depan ni. Untuk kita berikan tepukan lah untuk Base TV ya. Podcast lain tak ada tepuk-tepuk ni. Podcast ni yang boleh buat. Okey. Terima kasih. Kita harapkan collaboration di antara Nindya 3.0 dan juga Base TV dan juga Cakap Sukan akan berterusan. Ada nak cakap apa last? 20, 25, 26, 27 lagi kan? Dah. Terima kasih kepada 2025-2026. Kita nantikan 2026-2027. Last word to the Nindya fans. Thank you so much for Nindya 3.0. Fans dekat Malaysia ni kasih support untuk bola sepak lagi, sebab kita ada harapan kita boleh pergi World Cup. Saya still believe on team Malaysia Harimau Melaya can go. Guru Mali. Terima kasih Nindya jemput kami berdua, dan kepada peminat bola sepak teruskan menyokong bola sepak kita, dan
support lah sampai bila-bila. Bola sepak kita takkan mati. Cakap dalam Tamil sikit. Tamil sikit ya. Podcast ni dia semua ரொம்ப ஜொக்காவா வணக்கம் எல்லாத்துக்கும். ப்ரோட்காஸ்ட் மீடியாவுக்கு பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். மலேசியா ஃபுட்பால் இன்னும் மேலும் முன்னேறும். நம்ம மாலி ஜசூலி நம்ம குரு எல்லாம் இருக்காங்க. எல்லாம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். India. Okey, sampai di sini pertemuan kita sebiasa. Standby. Terus menonton episod ke-10 Melabur Tirai. Nantikan episod musim baru Liga Malaysia, pastinya di Nindia.